Gaji 2,000, 5,000 atau 20,000. Rumah jenis apa yang anda sebenarnya mampu beli? Berapa banyak yang anda patutnya belanjakan untuk ansuran rumah setiap bulan? Bank mungkin benarkan anda pinjam lebih. Tapi untuk gaya hidup yang sihat, kita gunakan peraturan 30% dari income anda. Jom kita tengok apa yang anda mampu berdasarkan pendapatan anda. Pertama, gaji 2,000. Pada 30% ansuran selamat anda ialah RM600 sebulan. Nasihat saya, tengok skim perumahan mampu milik kerajaan seperti e-Rumah Johor atau sewa bilik yang selesa sambil anda fokus untuk tingkatkan pendapatan anda. Jangan bebankan diri anda dengan hutang yang tinggi buat masa ini. Seterusnya, gaji RM5,000. Zon selamat anda ialah RM1,500 sebulan. Ini adalah tahap yang sangat sesuai untuk pembeli rumah pertama. Anda boleh cari harta tanah dalam lingkungan harga RM300,000 hingga RM400,000. Contohnya, pangsa puri moden atau residency service yang selesa. Dan sekarang gaji RM10,000. Anda ada peruntukan sebanyak RM3,000 sebulan untuk bayaran installment rumah. Kita bercakap tentang taraf yang lebih tinggi di sini. Anda cukup selesa untuk cari kondo premium di kawasan seperti Metini atau rumah teres untuk keluarga anda yang semakin membesar. Dah capai tahap RM15,000 sebulan, ansuran selamat anda ialah RM4,500 sebulan. Selamat datang ke kategori rumah berharta tanah yang lebih besar. Anda mampu membeli rumah kluster yang luas atau kediaman bertingkat tinggi yang mewah. Tempat di mana anda boleh melabur untuk rekaan dalam premium dan fasiliti gaya hidup. Dan akhir sekali, RM20,000 dengan RM6,000 sebulan untuk perumahan anda berada dalam kelas mewah premium. Bayangkan, rumah berkembar mewah, banglo eksklusif ataupun penthouse yang sangat besar. So, anda berada di tahap pendapatan yang mana sekarang? Dan harta tanah jenis apa yang anda sasarkan? Komen di bawah atau hantar DM kepada saya. Nama saya James Tan.